Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kat depan saya ni ada Aveta Vanguard. Okey. So, yang customer ni saya terima sebab dia datang nak pasang spotlight. So, customer ni saya terima dia datang pasal apa? Dia ada crash bar tau. Okey. So, untuk electrical insya-Allah tak ada masalah. Itu saya boleh fikir. Yang Vanguard ni dia punya masalah apa tau? Ni tau, dia tajam ni tau. Okey. Anda boleh tengok dia tajam ni, memang ada skru. So, dia kena cari bracket tau, bracket yang boleh ngam-ngam yang support dia. Okey, memang anda nampak dia banyak ruang. Okey, yang banyak ruang ni sebab double stand. Okey, ni double stand. So kalau ikutkan dia jaga jarak ni pun kalau kata dia bumping teruk sangat ni pun ni kena ni. Okey. So dia tak boleh turun fork sangat ni. Okey. So ini bukan jarak yang sebenar tau. Okey, jarak sebenarnya ni. So yang mana dah turun fork kan, tak boleh nak pasang spotlight area ni. Tapi saya cuba fikirlah sebab ni dah ada depan mata saya cuba fikir bracket apa yang senang nak pasang. Okey. So spotlight yang ni nak pasang adalah jenis ni. Ini dia bawa sendiri dengan bracket. Okey. So saya ambil upah pasang saja. Okey. Cuma saya tengah fikir bracket apa yang ngam sesuai dengan ni. So ini dalam video saya ni. Okey. So ni kita sampai siap pemasangan. Okey, so alhamdulillah kita dah pun pasang, dah siap pasang spotlight. Okey. So untuk spotlight yang customer ni bawa adalah jenis yang biasa tu lah. Yang biasa pun tak adalah biasa sangat. Okey, yang ini yang spotlight yang saya jual. Okey, tapi customer beli sendiri dan saya ambil pasang je. Okey. So Aveta ni saya terima untuk pasang sebab dia ada crash bar. Jadi saya tak pernah ada masa untuk buka, tengok secara dekat-dekat. Okey. So hari ni saya dapat tengok dekat-dekat. Ini kita kena pakai satu bracket untuk dia keluarkan sikit. Tapi macam saya cakap tadi, kalau kata dah turun fork, kemungkinan akan kena jugalah. Okey. Sebab dia simpan space ni sikit kat tengah ni. Okey, kalau nampak ni dia membonjol sikit ni. Okey. So spotlight kita letakkan dekat crash bar macam ni. Okey. So insya-Allah kalau kata ada customer yang nak buat, saya akan fikirkan dulu lah. Saya bukan apa, kalau benda-benda first time ni nak custom ni, dia ambil masa tau. Okey. Benda berkaitan R&D ni kalau orang faham, dia masa, duit, itu dua benda yang akan habis. Okey. So kalau saya nak buat R&D, masa saya lah, saya nak charge orang berapa pula. Okey. Itu yang masalah ni bila saya nak R&D. Okey, so kita tengok macam biasa spotlight ni saya dah selalu tunjuk, tapi saya tunjuk juga. Okey. So button customer tak nak letak kat sini, jadi kita letakkan dekat sini. Okey. So macam biasa bila kita tekan sekali, lampu dia kuning. Okey. Kedua putih, ketiga putih dan kuning. Okey. Selepas tu dia ada daylight. Okey, dia ada daylight untuk customer ni dipilih warna biru. Okey. Okey, lepas tu dia ada flasher lah. Okey. So kita boleh hide beam orang. Boleh jadi dia bukan passing light tapi dia kira flasher lah. Okey, tapi dia tak banyak. Untuk model yang saya cakap spotlight yang jenis biasa ni, dia punya flasher tu yang tak banyak ni, tapi untuk suluhan dia cantik. Okey. Tapi janganlah bandingkan yang ada branded. Okey. So antara yang murah dan paling bagus adalah yang ni yang selama saya jual ni. So customer ni beli sendiri dan pasang dengan saya. Okey. So saya tunjukkan daripada depan yang ada crash bar ni. Okey, nampak Okey. So itu saja untuk Aveta Vanguard ni. Jadi macam saya beritahu, biasa dalam semua video saya pemasangan dengan saya tak ada potong wayar, tak ada curi current. Okey, jadi mengikut spesifikasi lah. Kalau ada masalah berlaku dekat spotlight, dia takkan short dekat motor lain. Okey, dekat part-part lain dia takkan ganggu. Okey. So itu saja. Boleh kontak saya dekat nombor yang tertera ni. Okey. Ciao.